You're listening to another episode of Ngerti apa guys? Okay, so apparently the person tu dia cakap ada nenek yang berpaut dekat kau and tak nak kau kahwin dengan bini kau. That's why kau punya eczema makin rabak. Yeah, so jadi aku don't actually believe it. Tapi that person is susah nak cakap, tak boleh cakap dia siapa lah. Off. Okay, so what this person, then dia cakap okay, dia call sini, dia call sana. So dia cakap okay, dia call dia punya macam the person that this person goes to lah, always lah, for this kind of help, with this kind of things lah. Jadi dia dah call ini semua, sekejap lagi dia keluarkan daging mat. Daging kau yang bodoh lah sial. Cik doktor tu yang tak. Bukan. Ingat tak daging dia? Titik 2 kilo. Daging. Bukan. Okay, so basically like daging, like macam for example steak nampak macam steak lah. Okay, dia cakap letak dekat bawah kaki kau. So aku duduk kat kerusi kan, kira dia letak tu daging kat bawah kaki. Serap lah. Kira lepas tu dia macam baca-baca apa semua. Dia baca sound dia macam tolak ke bawah. Lepas tu Tak ada ni bidang Walid ni Walid. Kira aku dah macam you know what, fuck it lah, if it works lah. Aku dah level tu lah, you know, don't want to offend because nanti aku bilang kau off lah. Aku dah terfikir dia dah tolak tu dia cakap kebik kaki main sikit dengan janggut Walid. Kita jadi situ bidang sial. Bodoh. Okay, so bila kau letak dia macam tarik. Lepas tu dia apa ni, dia ikat dalam plastik. Apa ini semua dia tengok aku. That person was still on the call lah. Okay. Rasa ringan enggak? Rasa ringan enggak? Rasa apa? Ini daging sudah jadi wagyu bang. Awak kau jawab apa sial? Ya. Aku dah malas lah kira. Aku rasa sama je. Bodoh dah jadi seasoning sial. Tu the next step apa dia buat? Lepas tu dia cakap, ni nanti kau balik, kau pergi mana-mananya, macam sungai ke apa, ataupun any water body, go and throw it there. Throw the daging. Ya, throw the daging. So konon macam lepaskan tu benda lah, kira di pasal dia swallow tu nenek dalam daging tu lah, kira. Ni balik me level lah sial. Bodoh sial. Jadi kau tengah aku gimana? Gimana sial? West Coast Park. Korang kau nampak daging tengah float kat West Coast Park kau faham? Nenek Jangan sentuh. Nenek dah floating somewhere dengan daging. Jadi tak, kau kena dengar. Aku dengan bini dengan dad tertunang lah. Kira kita pergi East Coast ramai orang yang kita pergi West Coast lah. West Coast mungkin tak ramai. Pergi dekat yang jetty tu, ramai siap. Call orang yang suruh campak tu. Nampak banyak dia punya apa ni, macam halangan untuk lepaskan dia. Orang tu cakap ini ujian, mohon bersabar. Dia kira macam nampak bila kita nak lepaskan mesti ada je yang jadi. Kira macam
Kau tahu macam ibaratkan dia nak cakap, bila kau nak balik ke pangkal jalan yang benar, mesti banyak halangan. Dia kira dah gitu je level lah. Jadi bila aku duduk macam tengok orang. Tak kejap. Aku duduk dekat railing pun. Kira tu daging kau suruh selit dekat demi tengah-tengah railing tu, tunggu masa. Tak ada daging tu kau letak dalam plastik ke tidak? Letaklah. Takkan aku nak pegang daging gitu-gitu. Kau ni pun. Jadi bila tak ada orang, habis pula daging dia berat, Mat. Daging dia berat. Aku tak tahu berapa kilo lah daging tu dia pakai. Jadi bila aku tengok dah, okay, coast clear. Tapi kat sebelah masih ada orang fishing ni. Jadi bila aku campak, bunyi plastik dengan air, plup. Kau boleh imagine macam plup. Apa itu? Tak ada orang fishing kan. Aku rasa aku dapat kan. Dia tak tahu tu daging ada nenek. Sekali dia tarik plastik, dia buka, dia kena eczema. Tinggal kat dia pula. Aduh. Ya, so, jadi bila dah bikin apa semua, sebulan masih eczema. Kira bila dia nak lepas tu kan ada delay kan. Nenek tu escape. Tak ada. Yang penting dia tanya lagi. Ni agaknya mungkin yang kita lepaskan tu bukan yang cause the eczema. Kira ada benda lain. Aku dalam hati, banyaknya benda suka aku. Waktu dia dah cakap apa ni. Aku dah pakai, aku tak pergi. Aku jangan buat bodoh lah. So aku rasa after a while, then one of the day somebody recommended me this clinic dekat Chong Pang. So tu klinik yang aku pergi sampai sekarang. So there's this cream yang buy over the counter. Kira pakai confirm baik. Aku don't know why. Aku have been using it even until sekarang. So aku punya eczema, aku just figured out, aku just finally understood. Dia kalau kau tahu bila musim hujan panas. Your one is dia akan start. So aku punya eczema, trigger dia is something yang aku tak boleh escape. Dia bukan peluh, bukan habuk, bukan seafood, bukan apa. It's cuaca. Ya, so iyalah, macam itulah cerita dia. Sialah. Kira nenek tu tak bersalah, so kena can you recommend to the cream to the viewers? Boleh. Tapi aku warning korang dulu. Ni nenek besar punya musibat tu. So ni betul ni nenek lah. Betul. Dia ni nenek kerja dekat klinik tu punya counter. Dia nenek dengan pakcik. Apa sal? Tak ada nenek yang tu return balik dendam dengan kerja kat klinik eczema. Mungkin dia anu ID. Jadi dia untuk dia pergi tu klinik. Kau tahu nama nickname dia? Nekma. Nenek eczema. Nenek eczema. Nekma. Kena buat tu. Nekma bukan yang jual ni ke? Tu ya. Kenapa? Ya Allah. Bukan dia. Bukan Nekma tu kan. Sialah. Tak pasal-pasal. Sekejap lagi korang dapat cease and desist punya letter. So this clinic, aku cakap dengan korang dulu lah, the people at the counter just fucked up lah. So that's all people lah. Aku rasa 10 kali aku pergi, 10 kali aku gaduh tu dekat counter tu. And there was this one time, it was so rabak. Aku dah macam dah head to toe tu. Okay, that obat, that cream tu tak payah nak jumpa doktor baru boleh beli. You can just buy it over that counter. Okay, I've tried finding everywhere else, tak ada jual. Only that clinic has it. Okay. Jadi bila there was this one time yang aku pergi, aku dah macam head to toe dah. Macam aku explain lah, kira aku telinga dah bengkak, dah bernanah, sini semua dah nampak lah. Aku nak beli, and aku punya whole body apa. So that one tub definitely not enough. So aku punya orang, and pasal Jurong tu pioneer,
So aku selalu beli macam, aku want to buy a lot lah, just to keep it first lah. So dia selalu macam tak kasih beli lebih, dia kasih max 2. Habis aku cakap, saya punya eczema ni dari ujung sampai ujung. Dia cakap boleh nampak apa. Aku cakap apa salahnya kasih. Oh tak boleh, nanti orang lain nak beli tak ada. Aku cakap orang lainnya pasal lah, asal orang lain tak datang beli banyak. Sekarang aku nak beli apa. Betul. Nak kena jumpa doktor kau tak ada. Tak kasih. Alamak aku cakap kau. Habis apa kau buat? Dah gaduh je. Dah kira aku dah fuck dia kat atas wall ni. Kau dah lagi pasal skin dia main mulut kurang ajar tu. Very rude lah. Jadi since aku dah cerita macam gini, aku tak boleh bilang kat ni lah. Yang nak tahu DM lah. DM lah. Nanti korang tahu pula mana. Aku cakap Nekma datang. So yeah, tu lah. Yeah, eczema also definitely affects the apa ni, confidence lah. Confidence lah. Kau? Kira jauh saya cerita drag tadi. Kau? Aku, to be honest, aku punya kaki flat foot. Legit tu. Ini kau kena try daging tu. Lepas tu dia Tak ada. Sibuk kaki kau besar sial. Ya, kaki aku flat foot. So it's like Kau duk guys, siapa yang tak pernah nampak kaki? Kaki dia dah suara level Avatar yang biru tu sial. Betul. You just had to go there. yeah, so legit aku flat foot. So it's born lah with flat foot. Habis it's literally like tak ada up langsung. Tak kira apa masalah. I mean like what are the Pada people aku with flat foot, apa dia punya downside dia? kau punya endurance bila lari sakit mat. Serius lah? So kau tak boleh lari lama. Habis is the whole weight is on the center tau. Oh ya. So ada a bit berat lah. Sakit juga lah. And it affects kau punya lutut. Oh is it? Ya. Mungkin Apa okey? kaki ada atuk pula. Ya betul. Susah nak cari kasut. Betul. Awak pun flat foot ke? Oh susah nak cari kasut. Susah because aku punya flat foot kan sekarang dia terkeluar tepi tau. Kau nampak ada macam Dia tak ada arc. Oh okay. So you need to buy wider shoes. Dia ke tepi. Something like that. Dia macam terkeluar lah. Oh okay. So it's like literally terkeluar. So you need to buy shoes that is wide. Wide foot. So aku tak boleh pakai Nike. Nama dia flat foot, wide foot. Ya, habis Aku cakap apa? Kau cakap wide foot kan bodoh tadi. So size aku is size 12 tau. Kau imagine size 12 and it's flat foot. Habis dia terkeluar. Habis normally dah tak ada size. Habis aku sekarang kena order tau from US. Kira kan orang luar negeri. Aku tak boleh beli kat sini. Kau kena tengok dia pakai tak ada kit. macam specialty punya. Ada should be ada. Dulu aku pernah beli this thing, aku lupa. Dia macam kau kena letak dalam kasut macam insole. Okay. But it's freaking painful. You. Because dia force kau punya. Oh dia force. It's force. Okay, Habis kau kena pakai kat rumah. Aku ada satu suggestion. Mungkin kau boleh ambil kontak doktor tu. Tengok doktor dia boleh buat apa. Manalah tahu ke? Aku cakap Doktor betul. mana? Doktor yang ano titik ke doktor yang cakap ada nenek tu? Mana nenek Kau tu? try yang nenek dulu. Dia cari pekerja. Lepas tu Flatten kalau tak boleh, then daging kau cari doktor yang mau titik dia. Mana tu boleh tolong? The thing is, this is not facts. Okay. Lalu cakap kau pergi try mandi IT. Rendam IT. Betul juga. Apa kata? Kau ambil Lipton punya bag, kau rendam kaki kau. Makin white bodoh dia kembang. Yeah, so aku a bit like that time rabak confidence level aku. Pasal the thing is aku jalan macam sengit tu. Okay, my leg. Kau kena tengok dia pakai Kins. Kasut Kins. Kau tengok dia punya kaki dah nak terkeluar daripada tu Kins ya. Dah minta ampun tu. It's like a hum lah kat tepi. Bila aku pakai. Ya, so sampai orang kacau aku, "Imak, kaki kau nak macam prata sial." Prata? Pasal it's flat, literally like flat.
Kimak reference orang Prata. Dah aku dah tak nak makan Prata. Sial lah butuh. Kimak apa yang Prata? Pasal flat lah. Bodoh. Kan yang mama buat flat tu. Ya, tapi dia kau kena reference kaki Mana dengan aku tahu Prata. lah. Kalau aku kena letak daging, dia kena letak prata. Jadi masak Prata makan kari daging. Settle. Bodoh. Jangan nak buang kat West Coast. Tak ada, kau memang special kau buang kat sungai api-api. Tapi, Baru works. tapi bila kau nak buang, mungkin banyak halangan. Oh, aku punya lagi satu confidence is peha. Pasal seluar nanti bila nak masuk kan, nanti dekat waist aku breaking tau. Asal Asal. Betul lah apa? Dari kecil ke? Tak, dari sejak aku gain weight lah. So you know what's the problem lah. Ya. Aku kalau peha, nak cari seluar susah sia. So until now aku pay confidence level macam gitu-gitu je because of my flat foot. Tapi kau kaki takkan, kau ingat kau wallet ke apa? Kau bakal bini nak cium kaki kau. Aku jalan is like terkeluar tau. Okay, tapi It's like- macam aku cakap Macam and they call aku apa tau? Jalan macam itik. Asal Pasal aku itik. jalan macam Oh, is it? yeah. So but because it affected my knees. My knees kan kau tengok kan, dia bukan straight tau. Dia ke sini. Kau tengok betul-betul. Tak nampak. Itik flat foot Ya kan? Bila dia dah cakap itik, aku tu teringat. Yalah. Yeah, Kaki so itik. people call me itik semua. Jalan macam Itik ada lutut. Donald Duck lah. Tak legit, itik ada lutut tak? Tak ada. No straight. Oh, sebab tu dia tak sakit. Walaupun dia flat foot. Tak lah, apa-apa pun memang kita lelaki. Ingat perempuan je yang self-conscious. Tak, kita pun ada. Macam kita Memang quite teruk juga. Bukan kita tak tahu. Orang ni nampak gemuk tak? Ya, lagi lelaki lelaki especially tak boleh lari. Balding. Ni. Itu patut kau cakap. Oh, Kau aku tak pun payahlah bilang orang dia balding. since Syafiq dah bilang kan babi. Oh, aku pun ada this balding. What is it called? Receding hairline. Receding hairline. Yeah. So is dah nak M. So aku will. So masalahnya Izzaz kat sini tau. So aku play side hair here right, to cover up. Oh, okay. Yeah, that's why aku pun kalau korang perasan aku pakai cap ber. Kita buatlah macam live selling lah. Siapa nak tengok tekan satu. Tap satu. Tak ada, actually aku pun dahi M. Korang pun tak perasan aku dah, dulu aku selalu bila korang kenal aku, rambut apa? Center parting kan? Yeah. Oh ya. Ya. Sekarang kalau center parting dah besar sangat Mat, dia punya ni. Oh patut Oh, kau buat that's why kau crop top. Jadi pandai. But kita is elak. it bad now? Getting bad or what? I don't know. Can see not wait. Jap. Aib Sadi kau tunjuk confirm kau buka. tak nak. Aku merabak. Ini boleh tunjuk. Nak aku tunjuk titik. Jangan. Oh ya. Dia pun di sini. but- Tapi dia tak rabak. Dia tak rabak. Aku merabak Aku Syul. Magneto. Kilat ber. Cari Magneto. tu. Siap ada orang type 1. Siapa ni? Bob. Kau personal dengan aku Bob. Jumpa kat studio orang tengok Bob. Tak ada, tapi serius lah. Receding hairline problem. Ya, kita lelaki. itu Ni kira kan- confidence level paling Correct, teruk. correct. Rabak gila. Serius. Aku dulu Macam Amsyar pun rasa rambut. Pasal dia so dia rambut image. but dia jaga. Aku punya is because of genetics. Genetik lah. Sama. Aku punya family yang lelaki banyak semua dah rambut suat M. So sampai to the extent aku doa tu case siapa yang kacau aku besar rambut kan, harap dia botak juga. Aku ingat kau doa rambut kau grow balik ke apa. tak. Aku kenakan orang balik. Pasal aku tu rambut aku dah tak boleh grow apa. So aku kenakan orang balik. Cakap pasal grow rambut. Kau tahu yang Dia apa tu nama dia? Hair implant. transplant. implant. Transplant ke implant? Implant. Oh, Pasal transplant dia kira kau Transplant kau transfer rambut. Siapa yang masuk ke rambut kau? tadi keluarkan masuk bawah.
Ni keluar keluar bawah masuk atas. Pakai ketiak keli sangat. Baru orang Eh, cakap. but that one expensive. No, dia bukan expensive je. Aku the clinic that I go actually does that Also? treatment also. So aku ingatkan nak bikin. Jadi aku tanya dia. Ni kali aku pandai. Aku tanya dulu prosedur dia macam mana. Dia cakap sama macam mana yang dia masukkan air time untuk hilangkan titik tu. That's the same thing. Dia buat slit dekat belakang telinga kau tu. Dia masukkan dalam. Dia fill up with water. Tu sebab bila dia cucuk semua kau, orang tu tak rasa sakit. Oh. Oh, dia punya lain lah. Ni first time aku dengar. Habis yang kau dengar macam mana? Dia abuse dia kepala kau macam gitu. Tak, I mean like they will put some numbing cream or something like that. They Habis will do terus dia cucuk. Cucuk lah. Sibuk numbing cream tak work kan? But they say it's painful lah. Of Because course it's lah, numbing cucuk cream je kot. piece by piece of the roots of the hair. You know? Yeah. So tapi mahal loh. Satu root is like how many dollars ya? One piece ni no. Ish. It's how many dollars no? Pakai wig je lah. Ha? Tak nak. Teruk pun boleh. That's why aku beli cover. Ya, pokok pangkalnya kita lelaki pun confidence level bukannya tinggi mana. Tapi dengan ada prosedur-prosedur macam ni, korang might consider. betul ada lah. krim yang boleh pakai. Tapi Antara nak dengan tak nak. I mean if there is a way for you to improve your confidence level, don't miss it lah. I mean grab the chance to improve, you know. Correct. Yeah, so that you can do well in life. Tapi confidence jangan actually confidence you can get it from anywhere. It's within yourself. Tapi jangan overconfident lah. Macam ada lelaki yang budak-budak besar, orang ada yang even for lady generally lah both. Orang kadang-kadang confidence level aku kadang tak boleh angkat tu. Macam yang apa yang Filipin punya ni. Yang leher macam kau sikit. Yes. Tak, tapi dia teruk. Dia macam Mr. Penguin. Kau bahas kau lagi kau. Ajar sia Mr. Tak, tapi legit. Dia overconfident, man. I mean pada aku mungkin cara kau cakap ke, cara kau berbual. Tak semestinya the way you look lah. Okay. Yeah, but whatever is, confidence is the key for success lah pada aku. Kalau korang ada duit, buatlah apa-apa prosedur korang nak. Yang tak boleh, I don't know how to be honest, kita kena belajar to brush it off also. Like what people say to us. Betul. Like fuck it lah, ni mampus lah. Flat foot pun flat foot lah. Tak ada rambut pun tak ada rambut Perata lah. pun perata lah. Daging pun daging. Yeah. First time sial aku tengok. Tapi confident pun nak kena ada batas lah. Betul, ada batas. ya, itu yang maksud Pasal aku. ada banyak yang dah terlalu confident. Dia dah level delulu tu. Itu yang maksud aku nak cakap. Jangan delulu sangat. Problem sikit lah. Bukan aku nak kenakan dia. Tak. Aku lebih suka dia punya confidence level aku favourite. Kenapa Fifi pula nama dia keluar? Tu Fifi? ada. Fifi bukan Pinoy. Siapa pula? Itu ada. Bob, Kenakan Fifi? Kau jangan Bob. Bob, Nanti- kau nampak ni tak? Bob nanti saga Bob. Malas aku. Tak ada. Yalah. Tak, but Fifi punya confidence aku suka. Yeah. Pasal cara dia is dia brush it off dengan kelakar. She just got the fuck it attitude. Siapa ni? She ke he? He, sorry. Jangan confuse kan Mat. Dia tadi ada tau kat dalam. Nasib baik I'm dia. sorry, Fifi. Nanti dia knock kau Kau jangan knock Tapi dia kelakar. Ya, itu saja yang kita ada. Thanks ID for sharing your Kira 2 story saya aku share. sial. 2 exclusive, payment lah Mat. 4,000. Settle. Titik punya story 2,000. Nak kena driver juga tak? Pizza. Boleh. And to ngetip guys, followers and listeners, if korang masih tak kenal Alkisah ni siapa, this is the boss of Alkisah, kita punya mentor. And please do and like and share their videos and give them support. Dia aku cakap Do give them like. Aku cakap do give and Do like give and share. and share. Give apa? Give. Ya, so follow Alkisah Production. Follow also nak cakap sikit sebab kita nak promote Empire lah. Empire SG juga kan. Buat Empire. So buat Empire is gonna be a whole different thing. 3 podcast akan do stuff lah. For now 3 podcast For now 3 podcast akan do stuff, content. Bukan only fans punya content, tapi content general lah.
Takut orang fikir ni pula. Okay, kalau OnlyFans mah aku nak bob. Kau rasa aku boleh laku tak ni? Amsyar main laku. Sebab dia minus. Okay. And this is Ngetable guys. Bye-bye.